Jangan tunggu nanti, mula sekarang. Kalau 10 tahun lepas kita beli 1 gram emas sebulan, hari ini tabung itu dah boleh jadi tabung masa depan. Tapi ramai masih tunggu, nanti bila senang baru nak mula. Hakikatnya masa tak tunggu kita. Harga emas makin naik, nilai duit makin jatuh dan kuasa compounding makin kita rugi bila asyik bertangguh. Kita kata tunggu ada lebih, tapi bila gaji naik, komitmen pun naik, anak bertambah, belanja bertambah, lifestyle pun naik. Akhirnya nanti itu tak pernah sampai. Emas bukan untuk cepat kaya, tapi untuk kekal kaya. 1 gram sebulan pun cukup, asalkan konsisten. Dalam 10 tahun boleh jadi dana kecemasan, pendidikan anak atau bekalan persaraan. Jangan tunggu kaya baru nak simpan emas. Simpan dulu baru jadi kaya. Mulakan dengan RM100 melalui akaun GAP Gap Public Gold. Wasabi Akak untuk simpan emas.